Air mata? Yang air mata tu Kak Mira tadi yang menangis. Bukan Ikmal. Ikmal tak minum air mata. Ikmal minum air ni. Dia tak ada gula Kak. Air ni nama dia White Tea 100% Natural with Peach and Moringa. Tak ada gula, betul. Dia tulis memang tak ada gula. No added sugar. Rasa dia memang macam tak manis tu. Tapi okey lah, boleh minum. Mana tahu tak ada gula. Ya Allah, dia dah tulis kat situ no added sugar. Lepas tu tak rasa manis macam mana gula lah. Tak ada rasa manis pun. Percaya kilang tu. Dah tu kalau akak tak percaya, akak pergi tengok logistik dia. Jangan tak percaya, pergi tengok logistik dia. Jangan sampai saya menangis macam Kak Mira tadi. Moringa bagus. Moringa tu untuk apa ya Kak ya? Moringa is a lush leaf native to the Indian subcontinent, intensely green in color. It has a light earthy flavor. Oh, dia rasa macam bumi-bumi gitu Kenapa Kak Mira ni? Jadi Ikmal tak tahu benda apa. Ikmal tengok betul-betul dia sekerat jalan. Ikmal bawa sampai rumah. Lepas tu tengok kenapa pula Kak Mira nangis Lepas tu macam Ikmal malah nak tanya. Jadinya macam tengok dia banyak sangat guna tisu. Dia menangis tadi. Lepas dia ambil. Aku cakap, kesianlah hotel tu. Isi satu bilik tisunya habis macam tu je untuk lap ingus dia. Sap. Aku cakap, Kak, janganlah guna semua tisu tu. Gunalah kain ke tisu akak punya tuala tu ke. Akak tengok kan betapa Ikmal ni distract. Ikmal tak boleh ada dalam apa-apa situasi yang serius. Apa-apa situasi serius Ikmal akan gelak. Dia akan distract. Tak boleh. Memanglah dia tisu sendiri. Akak bayangkan tisu hotel tu dia dah habiskan. Akak bayangkan kat situ. Kau tak boleh Kak. Memang tak boleh. Maaf cakap, orang tengah menangis tu selak-selak ke, orang tengah cerita pasal masalah hidup dia kan, Ikmal akan dengar dalam 20%. Yang lain tu Ikmal akan gelak. Tak tahu kenapa. Minta maaf sangat. Jadi nak cerita masalah tu boleh, tapi kena tengok dululah. Macam tak tahu. Ikmal sangat mudah distracted. Contoh Ikmal tengah tengok dia menangis ni, kita cuba untuk faham perasaan dia kan. Lepas tu macam tengok, sumpah aku tak faham apa yang berlaku. Mari kita tengok. Lepas tu Ikmal nampak dia pakai tisu. Cap. Aku macam wow, ini pembaziran. Spek baru ke dia? Spek baru Kak. Kak Shenzi terima kasih. Spek Ikmal banyak tapi tak tahu kat mana dia spek dia. Hilang. Bagus ke tu tukar mood mirror. Apa yang serak ni, calamine lotion. Calamine. Ikmal kalau nak tidur dekat bantal, Ikmal kena ambil tisu, kena susun tisu, ataupun Ikmal kena ambil tuala bersih, kena lapik dekat bantal. Tapi semalam dan 2-3 hari ni Ikmal terlampau penat, tak sempat nak sediakan benda-benda macam tu. Jadinya Ikmal tepek terus dekat bantal. Tekan ambil lah ni tepi, kiri kanan. Ni. Dia naik kecil-kecil kat tepi tu. Gatal. Jadinya Ikmal beli calamine lotion. Jumpa doktor tadi, doktor kata isi calamine lotion, jangan isi ubat jerawat. Sebab ni bukan jerawat, dia macam ruang-ruang merah. Akak pun sama, spek asyik hilang. Ya, spek hilang Kak. Calamine lotion. Ikmal sangat sensitif. Patutnya Ikmal ambil tisu, isi susun tisu yang besar-besar tu. Tapi biasanya Ikmal akan guna tisu yang untuk orang buat dapur tu, sebab dia besar sikit kan. Jadinya isi dekat pantal. Spray macam sanitizer yang untuk kulit tu, baru boleh tidur. Kalau tak, Ikmal ambil tuala, lepas tu spray juga sanitizer tu, lepas tu bagi dia kering sekejap, baru boleh tidur. Tu okey. Muka Ikmal tak boleh kena dekat cadar bantal. Tak boleh, memang gatal. Ni naik semua kat sini semua naik ni. Padahal kita dah basuh dah cadar. Ikmal sangat sensitif. Ikmal tak tahulah, Ikmal tak manja, kulit yang manja. Face mask kalau nak pakai jangan beli dekat kedai lain, kena beli kat farmasi. Yang untuk kulit, memang untuk kulit muka sendiri face mask. Kalau kita nak pakai face mask tu tak boleh pakai yang biasa-biasa. Kau tahu kat sini kan naik lagi merah-merah ni. Ikmal tak tahulah kulit Ikmal apa. Tidur lantai lah dik. Kalau tidur lantai sakit badan pula, besok nak kena pergi massage. Dia macam tu. Guna pure cotton. Okey Kak Kak Miss Lati terima kasih. Ikmal ni tadi eczema, cuma kulit sensitif. Ibu dulu masa mengandung suka minum air soya ke? Tak. Ibu kata ibu suka makan sambal. Lepas tu
makan ubat. Ibu Ikmal makan sakit. Kak Lala, thank you. Ibu Ikmal makan sakit asma, jadinya berapa kali masuk ubat, masuk ubat dalam badan. So efek dia anak-anak akan allergic seafood. Lepas tu allergic macam-macam lah. Tu doktor cakap. Rasanya tidur atas lengan Kak, kalau akan ada lulu, akak jangan ada lulu hari ni. Hari ni baru hari Rabu. Besok hari Khamis. Dia lululah sepuas akak. Akak esok tak payah masuk live saya, tak apa. Akak dia lululah sendiri. Okay? Akak dia lulu besok. Jangan lulu saya. Dalam live saya ada adik-adik tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Selwan, terima kasih. Yang dulu, besok boleh dulu. Jangan dulu malam ni. Nanti saya menangis macam Kak Mira tadi kau. Habis semua tisu dia guna je. Lepas tu dia nampak saya punya komen. Dia nak tergelak tu. Tapi dia tengah menjiwai. Tapi saya tak pernah tengok Kak Mira live menangis. Saya tak pernah. Mula-mula saya tak perasan. Saya nampak dia live macam dia tengah bercakap, tapi macam tengah marah. Tapi macam lantak lah. Lepas tu saya scroll. Lepas tu saya masuk balik. So macam kenapa pula dia menangis? Apa pula siapa buat dia ni? Saya benci tu dah. Lepas tu kenapa ni? Lepas tu saya dengar saya tak faham. Saya tak faham cerita dia apa. Saya cuba cari dekat komen, semua orang cakap sabarlah Mira, cool down lah Mira, sabarlah Mira, cool down lah Mira. Cakap cuba cerita kat aku apa benda masalahnya ni. Saya tengok kat komen tak ada satu pasal cerita tu apa benda. Semua sabarlah Mira, sabarlah Mira. Saya cuba cari, saya scroll. Cerita apa tak apa. Mira nangis sebab sayang Kamal Zan. Tak, cerita dia sebab Kak Mira ni kalau dia mesej saya memang banyak pasal kerja je. Adik, ni macam mana? Adik nak ke kerja ni? Kalau tak nak, akan cakap ke dia tak nak. Macam tu. Adik, ini macam ni dik. Video CD nanti adik post ni. Adik, nanti kita ada meeting macam ni. Nanti dengan Hazan kita ada meeting. Macam tu. Dia tak ada pula cakap macam benda-benda yang belakang-belakang ni. Jadi kau tak tahu. Kak Mira jarang cerita benda-benda macam tu. Ya tahu dia datang tempat yang waktu nak kerja tu. Dia macam ni, dia tengok je. Lepas tu dah rakam-rakam dia akan datang. Dekat Kemal dengan Hazan ke? Adik okey? Nak apa? Nak air ke? Ni, adik okey? Mesti ayat dia pertama, adik okey? Masalahnya akak cerita dia gini. Kak Mira dia selalu datang dengan beg dia, dengan iPad dia. Lepas tu kan, adik okey? Tudung dia kak, oning dia dah sampai kat sini. Oning dia dah sampai dekat sini dah. Lepas tu muka dia macam ni lah. Adik okey? Saya ni kadang-kadang, akak okey ke tak? Akak ni okey ke tidak? Macam tu. Saya macam, akak okey tak? Okey dek, akak okey je. Dah oning dah sampai ke sini. Saya macam, akak okey ke tidak ni? Ya kita orang ni, dia tercungap-cungap. Kita pun tercungap, kita penat. Kak Syazi, terima kasih ke aku malu. Albakan je ketua, betul. So itu je lah tu yang tadi kau macam masuk kau bagi gift, nak bagi dia tukar mood sikit lah. Tapi sebenarnya memang Kemal tak tahu cerita pun. Yang Kemal tahu tu lah tadi tu lah. Yang Kemal dengar apa benda? Apa yang kau tak puas hati dengan aku? Kak Najwa Aman, terima kasih. Apa yang kau tak puas hati dengan aku? Aku macam, alamak, siapa ni pula ni? Dia bergaduh dengan lelaki dia kau. Tapi tengok lelaki dia masuk dalam tu. Maksudnya bukan lelaki dia lah tu. Ini mesti lelaki orang lain ni buat kerja ni. Tak payah tahu ke tu. Okey, tapi tak apa. Apa-apa pun kita tutup dia. Kita tutup sebelum kita isi minyak tantrum. Patutnya Kak Mira kena bawa minyak tantrum ini. Minyak tantrum ni akak Jerung yang bagi. Terima kasih kak. Saya sangat hargai minyak tantrum akak ni. Saya cakap dengan Mak Su kata, apa yang kau merepek ni dekat dalam live cakap minyak tantrum? Allahu Akbar, saya cakap betul minyak tantrum. Tantrum away. Memang betul lah dia. Dia buat untuk orang tantrum. Saya pakai minyak ni. Siapa bagi minyak ni saya lupa dah, tapi saya simpan sebab rumah baru. Memang mujarab ke minyak tu? Tak adalah mujarab pun enggak. Tapi macam saya suka. Bau dia tak pedih sangat, tak berangin sangat. Okey. Isi dekat hidung dia macam bau essential oil. Hilang tak tantrum. Bila saya rasa tantrum, saya tengok benda ni dia jadi macam nak gelak. Jadi hilang tantrum. Mungkin tu kot dia punya modus operandi. Yang ni. Dia macam nak tergelak sebab aku tak tahu macam mana akak tu fikir macam, mesti ketua sukakan minyak ni kan dia kan selalu tantrum.
Tapi air ni sedap doa Sedap betul air ni. Dia tak manis, dia tak ada gula. Jadi saya nak beli lagi lah. Kak, betul ke orang kata kalau kita minum jus, kita dah buka, walaupun tak kena mulut, kita kena habiskan dalam 3 hari? Betul jus macam tu Walaupun tu jus buah, bukan susu. Alamak, patutlah hari tu saya dah beli jus delima. Lepas tu hari pertama saya minum tu sedap. So macam, wah bagusnya jus delima ni. Lepas tu saya tinggal lah kejap. Saya balik Kuantan, nak dekat seminggu lebih kan. Balik semula, saya tuang lah balik. Saya buka peti waktu kat rumah lama lah. Saya tuang lah dekat dalam cawan. So macam tahi lah. Masam satu, lepas tu rasa macam ini bukan delima ni. Tapi saya minum je lah. Saya ingat macam dia marinated ke, dia macam rasa cranberry. Daripada jus delima, dia rasa macam cranberry. Lepas tu kan, tak sampai 30 minit, saya masuk tandas. Saya cigit. Saya ingat saya makan susu, saya minum susu ke apa benda ke. Tapi patutlah. Saya ingat sebab saya minum bird nest banyak, boleh jadi food poisoning. Dalam 3 hari. Patutnya kau tulis lah kat sini kan, 3 hari. Lepas tu kena minum sampai habis. Lah, dia ada tulis lah. Yang ni ada, yang air tu tak ada. Consume within 4 days of opening. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Tu syarat packaging. Kalau air botol, biasanya macam ni, main tanya je, mesti ada orang yang tahu kan. Ya Allah, bersyukur. Kalau kakak ni tak ada kat beg kuning. Ni tak ada beg kuning kat ni, saya beli dekat supermarket. Akak saya tahu, akak dah lama tak menjerung. Tapi hari tu akak baru menjerung. Cuba akak macam simpan duit akak sekejap. Cuba akak macam ni, akak simpan dulu duit tu sekejap. Sekejap je. Kena air liur ketua basi juga. Macam tu The Berry Company. Nama brand ni The Berry Company. Baru gaji. Baru 22 hari bulan kak. Kejap kak, saya try tengok betul-betul saya rabun ke tak. Sebab saya buat ni memang kan rabun kan. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ini saya dah tak nampak ni bersambung tulisan ni kak. Memang saya tak nampak dah tu. Ni saya dah nampak dah. Tapi rabun saya dia kata sikit je, 0.75 dengan 0.25, 0.75. Dia kata sikit sangat. Tapi kenapa dia macam ini pun saya macam ada tek mata kat mata saya ni. Ush. Dekat tak ada. Silau lah saya rasa. Silau. Sebab dia kata silau awak tinggi. Sebab bila Ikmal bawa kereta malam-malam, pecah-pecah lampu tu. Dia rasa macam aku dekat mana ni, alam maya ke dekat alam fantasi. Pecah-pecah macam wah macam tu. Kak Ima, thank you. Kak Fira, thank you. Rabun dekat ke jauh? Ikmal rabun jauh. Dekat okey. Tapi tu pun kena macam kelip-kelip mata juga. Kalau macam ni, rasa macam clear betul dunia saya. Best. Bismillah. Sedapnya air ni. Nak tengok nanti dia ada air lain tak? Tak silap saya ada white tea. Dia ada peach, dia ada white tea, lemon dengan moringa. Okay. Kak Kikin, Kak Wardah, terima kasih. Bawa kereta malam silau. Ya, Ikmal silau. Kak Syasha, thank you so much Kak Syasha. Thank you, terima kasih. Squish butter. Tak kat sugar ke ketua? Kat lah kak, dalam ni tak ada sugar. Siapa ni takutnya?
Bukan rabun jauh orang tua ke? Orang tua rabun dekat Wahidah. Nak beg kuning cekak. Saya rasa kan saya ni kalau buat affiliate, masuk saya ni. Affiliate pula barang murah-murah je. Saya rasa masuk saya ni. Orang membeli je kerja. Sama juga. Berapa power rabun jauh? 0.25, 0.75. Cikgu Kemal. Saya ada 5 spek mata. Tapi yang 4 tu dah gaib. Saya tak tahu kat mana. Kak Imali, terima kasih. Saya tak tahu, saya dah simpan betul-betul. Tapi tak jumpa. Saya dah cari. Cekak tu favourite ke? So far inilah cekak favourite saya. Saya ada beli warna kelabu pun ada. Tapi saya suka warna coklat lagi. Mudeng nak cekak. Ya Allah, cekak mudeng bila tengok phone kena buka spek tak? Sekejap, try. Macam mana? Kejap. Apa masuk kat Yana tu? Buka phone kena buka spek. Okay. Itu macam nenek saya je. Itu nenek saya tu sekejap buka-buka macam ni. Rabun dekat kalau macam tu saya tak rasa pun saya macam dekat saya rabun. Gatal pula mata ni, ya Allah ya Rabbi. Silau ke rabun? Saya tak tahulah kak. Akak faham tak perasaan dia macam mata kita ada tek mata dekat tengah-tengah tu. Jadi macam kita kelip macam tu. Dia rasa macam tek mata, penuh tek mata kat tu. Bila pakai ni okey. Kalau macam ni bersarang dah tek mata aku. Kalau ni dia tak tek mata dah. Silau rabun sama dia tu. Rabun dekat umur 40 ke atas. Ada penampakan mudeng dekat belakang. Mana? Mok sui je kat situ. Dia masuk-masuk, lepas tu dia susun. Lepas tu dia kata, biar mudeng dekat sini. Biar tengokkan kau. Kalau aku tak ada, bila dia tengokkan kau. Ni mudeng. Macam kau mok su dia. Okay, tapi akak lama-lama tak pakai spek dah. Macam mana lama-lama tak pakai spek? Tak nak saya buat lasik tak? Takut saya. Lasik tu yang macam tz tu kan. Beli tali dia tak hilang dah spek tu. Silau tinggi tu. Macam saya sian mok suai ni pula ketua. Rabun sikit tu more tu silau. Betul lah tu saya rasa. Gantung kat leher spek tu ketua. Kak tu dah macam atuk-atuk nenek dah kak. Macam cikgu saya dulu dengan cikgu. Macam ni pandang. Tengok phone dalam gelap kot. Mungkin lah. Tak ada bintang ke malam ni dekat muka dia? Tak ada, tak isi pun bintang. Kadang-kadang nak rasa cute-cute, kau isi lah. Kalau treat awal, apa tu? Hai, saya Saudara Zulin. Imam Safwan ya Allah, Imam Safwan. Power Sunkin. Tak, cerita dia macam ni. Kak Mira tu lah semalam. Dia ada cakap. Kita bersembang pasal kerja lah. Saya cakap, akak kat China macam ni, balik bila macam ni. Sebab kita dah nak keluar produk apa benda semua kan. Lepas tu tiba-tiba Kak Mira cakap, Kemal cakap lah macam ni. Kak Mira kenal tak Imam Safwan? Kenal. Imam Safwan tu saudara Kak Zulin. Dia selalu datang rumah Kak Zulin, make up Kak Zulin. Baik budak tu. Lepas tu saya macam aku kawan dengan Iman dah bertahun-tahun, aku tak tahu pula si Iman ni saudara Kak Zulin. Lepas tu kenapa terus WhatsApp Iman semalam. Iman, nak tanya, kau saudara Kak Zulin ke? Lepas tu Kak Mira kata, ya Allah dek, betul. Ikmal si hantar link muka Iman Safwan ni, TikTok dia ni, pergi ke Kak Mira untuk Kak Mira tengok. Dek, betul ni dek. Betul ni. Betul lah budak ni dek. Baik sangat dia ni. Dia selalu make up Kak Zulin. Saya macam, tak pernah pula Imam kata dia ada saudara mara dengan artis. Lepas tu saya tanya balik Imam, Ma betul ke Ma? Aku ni, sejak bila pula aku ni asal usul sama dengan Zulin? Lepas tu dia kata, tak apa, tunggu aku kurus dulu baru aku saudara dengan Zulin. Dia memang tak faham ayat tu mula-mula. Tapi dia macam, okay. Terkikik-kikik saya malam tadi. Saya macam, Kak, saya tahu akak rindu makanan-makanan Malaysia, tapi jangan sampai macam tu kak. Macam tu. Dia pada pening, dia payah-payah macam tu. Aku cakap, sejak bila pula ni? Rupanya Iman lain. Sebab tu saya cakap kat Kak Mira. Kak Mira ni datang kerja, adik okey? Adik okey? Saya rasa akak yang tak okey. Bayangkan handphone Kak Mira tu, saya rasa 5 minit 10 minit ada benda bunyi. Ding klien dia. Klien dia. Saya macam mana lah Kak Mira ni hidup, aku rasa.
Bojo. Tak kak, 5-10 minit dia duduk, dia meeting ni dengan kita orang ni, dengan bos, dengan Harzan apa semua ni kan. Lepas tu on call. Okay, pam. Sorry ada on call. Lepas tu tengah cakap-cakap, hello, anak dia pula call. Nesha, mami tengah work. Jangan kacau mami. Okay, mami tengah work. Sekejap. Anak dia call lagi. Nesha, mami tengah work. Jangan menekan-nekan. Aku tak faham. Tak, mula-mula dia macam baik je. Macam, Nesha, okay, mami tengah work tau. Okay, tunggu kat rumah, okay? Okay. Lepas tu dah sampai 5 kali. Syah, mami tengah kerja ni, janganlah call. Menekan-nekan awak ni. Pergi main sana. Lepas tu macam, wow. Dia jadi macam dua alam yang berbeza. Aku macam, wow, terkejut pula aku. Dia datang mula-mula, dia gelak-gelak kuki. Kenapa apa ni berbedak malam ni ketua? Ini lah kak, calamine lotion. Jadinya biasalah tu. Mak saya pun macam tu juga. Mula-mula mood dia baik. Saya tersalah cakap sikit je, habislah saya kena malam tu. Kak, terima kasih. Mak saya tu macam tu. Ibu kan mula-mula dia gelak-gelak dengan kita orang. Lepas tu kalau salah cakap sikit je kan, yelah, semuanya ni salah aku lah ni. Betul macam Iqmal, Ilham dengan Aiman kan. Okay, cakap dengan ayah lah kat tepi tu, tengah kat ruang tamu. Tengah cakap, salah cakap sikit je kan, semua kena bantai. Lepas tu kan, kita mana sama kita orang. Kau ni, Kau ibu tu emotional. Faham? Kita manalah tahu tajuk tu sensitif ke tak sensitif. Kadang-kadang tajuk 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Dekat sini sebabkan ramai mak-mak, mami-mami, umi-umi, mamam cuba memahami orang yang macam kami ni. Kami ni kadang tak tahu. Cuba je cakap. Last sekali ayah yang kena. Last sekali saya, Kak Salwa terima kasih. Last sekali ayah saya kena. Lepas tu kan, waktu tu duduk kat kuartus lama lah. Lepas tu ayah datang kat bilik saya kan, korang ni, nampak aku dah kena. Aku tak tahu apa benda ni. Mak kau dah marah aku dah. Lepas tu macam mana dia tahu? Tak tahu apa-apa. Memang tak tahu apa-apa. Tiba-tiba je dah dia backing. Lepas tu sekarang dah okey dah. Dah tak ada apa dah. Tunggu ketua nanti jadi suami saya. Kalau terima kasih Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Saya kalau saya nampak macam perempuan tengah mood dia lari kan, sampai sekarang Harzan ke, cikgu saya ke, siapa-siapa kalau nampak mood lain sikit ke, Moksu ke, nampak je perempuan mood lain, saya diam je. Jangan cakap apa-apa. Better jangan cakap apa-apa. Diam je. Lepas tu kalau perempuan tu bebel, dengar je. Saya dah faham sangat dah. Perempuan kalau dia tengah bebel tu, lepas tu diam je. Jangan, kenapa kau nak, jangan. Nanti kena balik. Jadi diam je. Dia kadang-kadang laki satu, dia tak nak dengar. Dia kena dengar dulu. Dengar je. Kalau tak nak bahas pun dengar dan dengar dah cukup. Nanti dia sejuk sendiri. Jangan kita bahas. Kalau bahas lagi tu. Dia macam ni. Contoh kalau Moksu kan, kacau lah muzik ni. Dia kalau Moksu, kalau dia tengah macam dia tengah bebel tu kan, yelah betul diam sangat pun kena juga. Cuma Iqmal macam, macam tu tak boleh lah macam tu. Iqmal cakap macam tu kan, tak boleh dia macam tu. Dia kena macam ni patutnya. Kesian kan. Ada gitu. Dia kena ada gitu. Dia nampak macam kita support lah. Kan kalau macam diam sangat pandang tepi cermin kan kena juga. Jadinya kena macam tu ke? Betul ke? Mana boleh macam tu? Astagfirullahalazim. Patutnya tak boleh macam tu. Ada gitu. Support je. Lepas tu jangan cakap dah lah tu, sabarlah tu. Kalau Iqmal tak boleh macam tu. Kita tengah cakap, lepas tu sabarlah tu, sabar.
kita dah sabar. Kalau tak sabar dah habis dah orang tu. Kalau tak sabar, orang tu dah habis. Kita sabarlah tu. Maksudnya dia tengah sabarlah tu. Dan dia cerita tu pun mungkin dia cerita dengan kita je, dia tak cerita dengan orang lain. Dah habis sabar dah. Sabar. Kalau kita tengah marah kan, lepas tu orang macam sabar. Apa sabar? Pernah Hikmah pernah macam tu. Sebab kita dah sabar. Kalau tak sabar, habislah orangnya. Orang bercerita sebab dia percaya kat kita. Betul. Kak Nida, thank you. Teruk sangat aku batuk ni. Isi minyak tantrum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkanlah minyak tantrum ni mengubati penyakitku, ya Allah. Walaupun dia untuk minyak tantrum. Sedap bau dia. Sebab dia essential oil, dia memang untuk baby. Jadi tak isi untuk berangin-berangin. Satu lagi, kalau ada dekat Hikmah ni memang ada ni. Ni pun akak jerung bagi. Terima kasih Kak Semoga Kak Ina makan rezeki. Dia memudahkan segala urusan. Minyak-minyak ni perlu kat rumah saya. Kita duduk seorang. Buat apa tu? Tunjuk squishy ada kat belakang. Okey ke nak record lagu tu? Tak tahu Kak Nida weh. Hikman dah set date dah kan. Jadinya datang je lah. Kalau suara, sebenarnya waktu lagu Aminkan Saja tu, Hikman suara tengah tak okey tu. Hidung sengau, sesema. Tapi Alhamdulillah okey lah. Minyak Yuyi baby je pakai. You. Sabar tak? Yelah. Hey, ChatGPT, nak tanya boleh tak? Boleh je. Apa dia? Ada orang kata minyak Yuyi Cat Limau ni untuk baby je. Maksudnya untuk orang dewasa macam aku tak boleh pakai lah? Tak betul tu. Orang dewasa boleh je guna minyak tu. Cuma kulit setiap orang sensitif lain-lain. Jadi cuba sapu sikit dulu. Kalau kulit okey, tak ada masalah. Tapi kalau ragu-ragu, minta nasihat doktor ya. Betul kan? Maksudnya aku boleh je lah pakai kan? Akak yang cakap untuk baby tu, nama akak tu Akak Jerung. Kak Jurong tu mungkin salah faham sikit kot. Tapi ada antara dia orang ni nurse, doktor. Ya, memang betul. Kalau ada doktor yang cakap, dia rasa orang dewasa boleh guna. Arahan pada lupa, pastikan kulit kau tak sensitif guna dalam minyak. ChatGPT, kenapa kau macam pelat-pelat ni? Diorang kata kau pelat-pelat. Sejak bila kau pelat macam ni? Alah, mana ada. Mungkin cara saya cakap tadi buat kau rasa pelik sikit. Adalah. Saya Tadi cakap kau macam cakap, alah, mana ada. Tu kau cakap tadi ada pelat-pelat. Cuba cakap, alah, mana ada. Kenapa kau cakap, mana ada. Oh, faham. Okey, tak ada apa-apa sebenarnya. Santai je. Kalau ada apa-apa, kau tanya je terus. Cuba cakap, alah, mana ada. Alah, mana ada. Tu bunyi lagi lah, mana ada. Mana ada. Sekali je. Lagi sekali, mana ada. Mana ada. Lagi sekali, mana ada. Mana ada. Tu bunyi mana ada. Okey, serius sekarang saya sebut satu kali, beng-beng. Mana ada. Awak bukan orang Melayu lah. Awak macam orang Cina. Mungkin bunyi itu sebab cara sebutan saya je. Tapi saya jawab dalam bahasa Melayu je. Okey, nama awak sebenarnya apa? Nama awak bukan ChatGPT ni. Nama awak apa sebenarnya? Saya ChatGPT. Bukan. Nama kau lain. Nama saya tetap ChatGPT. Bukan. Nama kau lain. Kau orang Cina kan? Tak, nama saya ChatGPT. Dah masuk pula dah. Kejap kawan aku masuk ni. Kawan Cina aku nak masuk ni. Leron jap.
Yes, Leron. Why, Leron? Yes, Noah. Hello, Noah. Nor. Hello, Noah. Nor. Bukan Noah, Nor. No, I wanna call you Noah. Because you know, alright, in Taiwan, Noah is meaning for. Oh, what? maybe No meaning, don't right? wanna no. I don't wanna tell you. I don't wanna tell you the truth. You will feel bad. Call me, what? Noah what? In Taiwan? Zombie. Zombie? Yeah, zombie. Noah? Oh my god, I love zombie. No wonder. Oh my god, Leron, I love zombie. Leron, you think zombie will exist in this world? You think? What do you think? You believe Okay. it? You believe it? From 0 to 100%, do you believe that zombie will exist in this world? I think 10. I think 90%. You think 90%? Why? Yes. It's possible. It's possible actually. You know, when they make a movie, there must be something that they know. They already knew that zombies like really can exist in this world. Oh, I believe this world have a zombie because right now zombie with me together live streaming. You shall. Also, but no, you are merged in this world more super handsome zombie, not anymore. You shall. You shall. Why more handsome zombie? Still handsome. That's okay. How your face? What's going on? Allergy. This is calamine lotion. Oh, zombie also have an allergy. You shall. You can sleep. Oh, sorry. Ya Allah, bagilah Leron rasa ruam sikit kat muka dia biar dia pakai calamine lotion juga. Amin. You say what? You say bad word, right? No. No. I just pray for you. Okay, who does this game? Who does acting zombie? Just like this. Shh. Just I show you. Okay. Oh, you're so talented. No, I'm not talented. No talented. Oh, I just really? for example for you, but you no need to for example because you already is a zombie, so you know how to do, right? When you act, you don't need to acting. Okay, let's go. Okay, who does acting zombie? Bagi aku menang. Semalam. Hey, why you still not reply my message? Okay, I reply your message right now. I reply your message right now. Kau ni sampai kiamat kalau aku tak balas. Hello. Meow. Dah. Okay, I got it. But please answer my question, okay? Kak, terima kasih kak. Kak Nanat, Kak Muna Dila, Kak Aquarium, terima kasih. Kak, terima kasih kak. Kak Lin, terima kasih Kak Lin. Thank you kak, thank you. Kak Izzah, Kak Kubuja, Kak Izzah, terima kasih. Kak Firana. Kak Susakura, thank you. Kak Susakura, thank you. Kak Pasura Sudah, thank you. Ya Allah. Terima kasih kak. Kak Z, terima kasih Kak Z. Okey kak, kita tunggu yang tengah-tengah kak. Tengah-tengah kak lagi kak. Tengah-tengah kak. Okay, everybody, we fighting zombie right now. We fighting zombie from Malaysia. You guys want to see zombie from Taiwan? Alright. Let's go guys.
Okay, we win in double. Kak, double kak. Double kak. Ya Allah, bagilah Leron sekali je jadi zombie. Tolonglah. Tolong. Tolong cepat. Cepat ditusuk. I don't wanna do zombie, guys. Yo. Nak local zombie. Alah, kita tengoklah Leron jadi zombie pula kak. Cik Ikmal je. Dia kata Ikmal tak payah berlakon sebab muka Ikmal macam zombie. Tak sabar tu. Alhamdulillah. Oh my god, Zambi also will. Ya, okey. Okey kak, double point kak. Kak tengok double point kak. Kak tengok double point. Kak Yung, terima kasih. Kita double point kak. Kak Yus, Kak Cik Yus, terima kasih Kak Cik Yus. Cik Yus, terima kasih Cik Yus. Kak, thank you. Siapa ada bubu? Tak apalah, tak payah bubu lah. Terima kasih kak, terima kasih. Terima kasih kak. Dia beli kiriin kafe. Zombie, come on! You think what? Why you use vacuum? Still 1 minute. Noah, you can try. Huh? Still have a 1 minute. Fighting. No fighting. Your wife with you. Later Don't I need give to up, check. brother. Later Don't give up. I need to check when Sandra go shopping and then I go live with you. Cannot. Sandra is mine. No, when Sandra busy shopping, so she, yeah. You wanna together shopping with us? Huh? You wanna go shopping with us? Why? You must dating with Sandra. I cannot. Oh. Oh, you want me to follow you as your assistant? Oh. Yeah, because we don't how to buy something for zombie, you know. Wow. Habislah aku kena jadi zombie ya. Kak, thank you so much kak. Kak, terima kasih tau. Thank you, Sin. Kak, thank you so much kak. Kak Aquarina, Kak Suri, Kak Lin, Kak Zusakura, Kak Kamboja, Kak Lala, Kak Nanot, Kak Rezepo, Kak Manila, Kak Dota, Kak, thank you so much. Terima kasih kak. You take SQ, terima kasih. Okay, let's go. Acting zombie 30 seconds. 30 second? 10 seconds. 10 seconds. Let's go. 10 second? Let's go. One. I BGM for you. Tak baik tau. Tak lah, kau tengah jadi zombie lah ni. What?
Mesti menyumpah si Leron tu. Leron tak invite pun. Dia okey lah tu kot. Leron tengah buat apa? Tengok jap. Jap. Apa pula demam aku ni? Jangan ada demam pula. Oh, Leron. Can I run away? Be a man, brother. Be a man. I know you are the man. I know you are the man. Let's go. I BGM for you. Go outside. Go. Step back. No outside, sorry. Okay. Step back. Bye. Step back. Bye. Yeah, can I buy? You acting zombie and walking close camera. Okay, let's go. Okay, BGM for you. Come on! Oh my god, from Russia, zombie, come on! No, you're not very standard zombie. Standard lah. Aku nak standard zombie macam mana? No. Watching my hand, 6. Huh? Follow my lead. You one hand big 6. Okay, and one hand 2. Okay, and up and down. Hand like that. You shout. Really, zombie like that? 6-7. Kau buat apa, Leron? You shout. Oh, this hair, this hair design very good. That's suitable for you. You shout. You shout. Again. Again? Yeah, again. This time you choose what punishment? Acting what? No punishment. I know I lose. No. You will not lose. Why? You need to believe in your family. No, your wife with you right now. Go ask her to go shopping. Miss Sandra, can you go shopping for one time only? Miss Sandra, No. can you go shopping? Sandra one already day? shopping. Finish it every day. Yeah, finish already. Go. Okay. This Okay. time, if you win or no, the winner will be the zombie. Okay, you win right now. No. Kalah masih. Okay. Everyone, don't need to say, sayang, you can go shopping right now. That's okay. The winner will be the zombie, okay? Okay, the winner will be the zombie, yes. Cut, stop. Cut, stop. The winner will be the zombie.
You think you already win? You think you will lose? I always Sayang. lose. Don't worry. Sayang, you can go little bit gift for Noah. Aku block Sandra. Yeah, or Patty. Yeah, and family. Everybody, family, let's go. Noah run. Little bit supporting for Noah. Let's go, guys. Yeah, this point very close. No need to unlock. No need to unlock. Kak, tap screen je kak. Yeah, no need to Bagi unlock. juga. Everyone, go Noah run. Go Noah run. I wanna you to shopping, but like he don't know you Sandra, go. it's okay Sandra. You don't need shopping. You need to give Leron a lot of gifts. Let's go. Let's go. Saying go your run to for shopping. Yeah, shopping something for you, Noah. No. Leron, why your family here? Why your family here? Because everybody love you. You are my friend. We are best friend. We're best friend. You know. Yeah, let's go. Alright, who are you? Why send me little gift here? Who are you? Stop your gift. Kak Ngali, terima kasih. First time lah host tak nak live. Hey. Yeah, everyone, maybe we can use snipe, okay? Oh, very good. Oh, so close. Very close, guys. Very good. No guys, I don't need gift. I don't need gift. Hey, who are you? Nate. Oh my god, you so bad. I don't need gift guys. I don't need gift. I don't want gift. Yeah, everybody. And No everyone gift. go Noah run, okay? Last 30 seconds, go Noah run, okay? Yeah, 30 seconds, we go. Kak. Kita kat sebelah tu bagilah dia hujung tu, bagilah dia pause ke apa tu. Very close right now. Super close right now. Everybody don't need to send, okay? Aku risau bini dia masuk sini lah. Okay, 20 seconds. Okay, everybody go. Everybody, let's go. Go Noah run, let's go. 10 seconds. 8,000. We need 8,000 points. Oh. Yes! Leron zombie! Okay, last game I show you how to be zombie. This game you show me how to be zombie. No. No, I don't know how to show. I don't know what it's a Malaysia zombie. How to do? You need to be zombie. I don't know how to do zombie. I don't know. Zombie. I just acting Taiwan zombie. I don't know Malaysia zombie. Ya So Allah. you need to focus sample for me. Cepat, jadi zombie cepat. Yeah. Cepatlah Leron. One Yeah. time only. Yeah, one time I know I will do, but you need to show how to. For example. This last time you teach me is heaven. No. This is a Taiwan style, no Malaysia style. Okay. Yeah, you show me Malaysia Make zombie sure style. it's zombie, okay? Okay. Music, go. Okay, music go. Okay, music.
You go out, you shout. No, I waiting for you. For example, No. you know, I do that. It's a Taiwan style. I don't know how to acting Malaysia It's zombie. same. Zombie. No, Taiwan not the to same. Malaysia Not the to same. Everybody, London to so you many shout. countries, different zombie Same, style. same. Go. Ah, yeah. Okay. Okay. Go, Leroy. Leroy, where you going? Zombie only can swimming to everywhere. Zombie cannot take an airplane, cannot take a bus, cannot take a subway. Only can swimming. You don't know? I know. You don't know? I know. Yeah, you know. Yeah. So that's why zombie will swimming. Yeah. Yeah, so good. Yeah, okay. Congratulations. Okay, Leron, done Okay. again? Yeah. Last game. Apa last game ni? Done already. No, 1-1. You win 1, I win 1, and last game. What win one? I lost 2 times. You win. Last game you win. So I do punishment. Yeah, 1-1 right now. Last game. Okay, this game no need to acting zombie. Okay, no. Okay. No. Okay. Okay. No punishment. Only face. Okay? Only face. Only Okay. face. Okay. Lose do punishment. Okay, let's go. Okay. Okay. Bagilah dia. Ni memang bot ni menang. Tengok kau tengok kau. Yeah, everyone, you can watch in so many zombie movie. You will know zombie only can swimming to translate 交通我交通 it's Transportation. transportation. 哦，交通 Okay, 交通 faham? 交通 Yeah. Where's the triple point? Aku tengok kejap lagi si Sandra masuk. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sandra already go shopping? Shopping finish. No, finish. My sayang already finished shopping. Yeah. When you go shopping with Sandra, what you go shopping? You shopping what? Oh, buy so many things. Yeah. What thing? You don't need to know. Later let you know. I want to know. Why you need to know? I just want to know. Secret. See, we best friend. We are best friend. You didn't reply my message. We I already are replied best your friend. message. I already replied your message. Hey. Wait. I already replied. I replied already. Yeah, we're waiting in speed challenge, guys. Last game, 1-1 right now. Yeah. Please answer me my question, okay? What?
answer my I send a message to you. If you don't have time, also tell me, okay? Okay? I will be in Malaysia from August Sandra, why you come back? Ya Allah, Sandra, go shopping. Talaga sayang! Go shopping, Sandra, go shopping. I tell you, already finished shopping. Huh? Already finished shopping. No, finish. 24-hour Finish. shopping, go. Finish. Finish. Cepat sangat si Sandra ni balik. Sandra naik MRT ke? Oh, the winner, right? The winner will do the face, right? No. Lose The to- winner. No, brother. Terima kasih Kak User, thank you. Kak Lan, terima kasih. Talamakai. Selamat ini. Talamakai. Everyone later remember recording, okay? Why need to cry? Huh? Why need to cry? I want to see you zombie face. Yeah, okay, next time, okay? This time. No, this time you lose. This time. you lose. This time you lose. That's okay, brother. Sometimes win, sometimes lose, right? Yeah, Yeah. thank you. Cumi. Kamu, thank you kamu. Kak Lin, thank you. Terima kasih Kak Lin. Selamat guys, sayang. Thank you, sayang. Yay! Yeah. Terima kasih Kak Kaniri, terima kasih. Oh tu. Dia punya family dah masuk dah. Dia ajak kawan tak acik Hello. Acting right now. But Zombie. you have your friend. Yeah, my friend also Yeah, here. hello. My friend wanna show you. Huh? My friend wanna watching you zombie face together. Everybody, 1 minute. Let's one go. minute. Music please. Music. Yeah, this music, funny music. No, like a pig eat something, not like zombie. It's a pig zombie. Oh, pig zombie. Oh, makes sense. 30 seconds. Makes sense. 30 seconds. Wow. 30 seconds. Pig zombie. Maybe 20 Oh, you seconds, will 20 get seconds. Oscar. You can 20 get seconds, Oscar. 20 You will- seconds. 20 seconds. You can get. Siapa duduk tu? Who's that? Jayton. Oh Jayton yeah, here. 可以吗？okay. Whoa, Okay, five, 他可以拿奥斯卡奖。 4, He 3, deserve Oscar. Yeah. Oh my god. 2,
They fighting event. Yeah, fighting we event. inside. We inside what? We inside. Okay, Leron, done, okay? Okay, go. Good. Bye-bye. Bye. Ni apa tu? Dengar tak? Takut pula. Kat luar. Ni apa? Adakah ini bunyi zombie? Apa kau tak buat ni? Hello? Ada zombie? Apa kita patut buat? Tidur? Okay. Sedih kita tidur. Alamak, 4 minit pula. Ada pula peti ni. Ada sikit lagi lah sup ni. Makan sup sikit lah. Dah berhenti dah. Masak sendiri kak. Tengok isi dia banyak mana. Ha. Kalau beli isi tak banyak kak. Masak untuk seorang je. Ha. Isi ayam dengan daging. Tapi daging liat sikit lah. Saya tak gerti nak masak daging yang empuk-empuk. Saya potong je ni. Ha. Tak. Tu isi ayam. Lepas tu daging. Dalam ni tak ada sayur. Sebab apa saya tak suka sayur? Sedapnya. Lama sangat lah nak kena rebus daging. Tapi boleh lah. Kat tengok. Nasi mana? Nasi dah habis dah. Aku mau masak satu pot je. Kalau tak nanti membazir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Beli pressure cooker. Malas lah kak. Banyak sangat. Kat mana nak bagi? Ikut akal lah nak percaya ke tak. Yang jadi sup saya sedap. Masak ni boleh makan ulang-ulang. Kalau beli satu kali je. Oh, sedapnya kak. 내가 좋아하는 사람이 너야 괜히 웃게 만드는 사람이 너야 내가 좋아하는 사람이 너야 괜히 웃게 만드는 사람이 너야 Ruang darimu tak pernah ku permasalahkan. Sebab cintaku waktu itu masih kau yang aku pertahankan. Tengok saya potong.
Tak tahu betul ke tak. Tengok ah. Ni daun sop. Ni namanya daun sop. Kak Zima kata tengok pun dah tahu sop beli. Memanglah Kak selalu beli. Saya masak. Kak yang selalu beli. Sekejap. Kan ada rempah sup tu kak. Kak Jaya Grocer ada jual kak. Isi dalam tu. Tak ada pening-pening. Saya bawa balik ayah saya beli daripada Siam tu ha. Nampak dalam tu jadi sup. Ini sup bodol-bodol nama dia. Bismillah. Masukkanlah bunga lawang. Kalau makan jadi bodoh tau. Kalau makan jadi kat sekut. Dah lah. Bakar. Terima kasih teman malam ni. Yang bagi gift semoga dimewahkan rezeki selalu. Memudahkan segala urusan. Terima kasih. Tap-tap like terima kasih. Yang tap-tap screen pun terima kasih. Yang sudi menonton daripada mula sampai habis terima kasih. Rasa kak sedapnya. Rasa tak sedap badan lah. Ramanya bagi gift terima kasih kak. Bye ma, nak masak Maggi. Ikmal, Ya? you punya adik make me do 70 push-up. Really? Yes. 70 tau. Sabar. Sabar. 70 push-up? Yang tu. He make me do 70 push-up tau. Oh ya ke? Okay. Kenapa? Nak push-up lagi ke? Ikmal, jom. Me and you against Ilham. Okay? Last I want to end live ni. Tomorrow we gym. I need to have a good rest. Jom satu maju. Me and you against Ilham. You know Nur, I don't have energy because I don't eat night. You don't what? No eat? No eat. Kenapa tak makan? Need to take care of my body. So you do diet?
Ya, diet. Acu! Tak payah Mal. Mal tak ingat Cu dah. Ha? Mal dah tak ingat Cu dah. Tak ingat balik Kuantan dah. Ya, Cu tu kena ingat angkat call. Call tu kena angkat. Simon datang sini tau baru ni. Dia Jap, cakap Cu. you dah makan Lawan ni. meat soup. Lawan fikir. Ya Allah, you already eat? No, I don't eat. Ilham eat, not me. Semua orang cakap, guys, dah makan lah, guys. Ha, Tengok kosong. tengok kosong. Tengok. He eat soup. Soup okay lah. Okay for diet soup. Start lagi tipu. Aku untuk Michael Zhou. Hi, Aini. How are you? Okay. Me and Nur. Listen, wallah, if you Ya Allah. lose 50 push-up. Kakak! Akak Dia nak tolong follow kak. Instagram. Akak tolong kak. Ya Allah kak. Mana boleh tolong? Ini. Akak saya ilhamkan. Akak saya ilhamkan. You ilhamkan, you buat 50 push-up kan? Kak. Dia main tipu kak. Nur main tipu kak. Thank you kak sis. Ni, thank you so much. Kak Nanat, tengok Kak Nanat. Double Bagi point, kita menang double tak point. apa. Kita akan balas dendam balik. Yang tak apa. Oh, kak Koja. Guys, double point, Oh my god. Oh my god. Wallah. Ya Allah. Double point, Kak guys. Ya Allah Habibi. Ya Allah sis. Guys, Kak together. Kak sis Biko. Ya Allah. Wih. Kak Sinta. Kak Sinta. Kak NM. Okey. Yang ni kalau Ilham menang ni dua-dua kena push up ke apa ni? Dua-dua push up. Ha? Kalau Ilham menang ni dua-dua push up ke apa ni? Tak, kalau Ilham menang, Ilham kena jerit dekat tengah-tengah jalan kedai acu tu. Tak ada. Korang dua kena push up 50. Tak, only me. Sebab saya request match. Kalau we lose, I buat. Woo, Kalio. Woo. Guys, semua. Ya Allah. Double point. Akak. Kalau kakak nak tengok ketua dorang kat atas ni, kena push up kan? Duduk sini kak. Duduk Ilham, kat kalau kalah, Ilham dengar. Ha? Kalau kalah, engkau dengan Kak Intan pergi tengah jalan tu cakap, Akak Jerong Mudeng, we love you. No problem. Let's go. Okay. Let's No go. problem. Guys, go. Let's go. Okay kak. Kakak. Let's go kakak. Jangan boy, jangan sedih kakak. Okay, santai kakak. Santai. Kak Ilham kasih Kak Iyad. Ya Allah. Kak Ilham. Sikit lagi. Acu tolong Acu. Jom. Guys, go. Acu tolong macam mana? Baba terus? What is Ya Allah. Thank Kita you, kena cukupkan Baba. 18 je. Lepas tu kita ada point dapat point. Double point. Bismillah. Bismillah. Akak nak tengok tak Ikmal push up dengan Nun 50. Akak nak tengok tak? Ilham beraksi dekat tengah jalan dengan Kak Mira. Dengan Kak Intan. Akak jangan tengok Ikmal push up kan. Guys, Jangan sampai aku suruh Acu buat sekali. Banyak. Ya. Kak Zida. Okay, Aku kita dapat point. Kita dapat point tak? Double. Kak Mira nak tengok ni. Ya, ini thank you so much. Akak kita boleh kak. Kak Mira nak. Guys, times two. Kak Mira nak Kak Pesona. Kak dia dah diam Kak. Dia dah diam. Ilham Kak Pesona Kak Mira. Thank you Kak Iyan. Thank you. Okay, tak apa, kita boleh kejar. Kita boleh kejar. Yakin. Allah, we win. Diam. Yo Ilham, Habibti, syukran Habibti. Oh, Dah. kakak tadi Nur dengan anjing kita kakak dia kata Habibti. Syukran. Oh, kakak dia mengancing kita kakak. Kita Sekarang nak balas ajar. balik kakak. Ilham. Of Dubai, Habibi, King of Dubai ada. Ilham. Kalau dah kalah tu, terima kekalahan. Bawa sekali Kak Intan dengan Acu tu. Pergi tengah jalan tu jerit. Kita orang nak screen record. Kita orang nak nama Akak Jerong dengan Mudeng mendunia dekat jalan kedai Acu tu. Betul. Satu medan warisan tu dah tahu. Ilham kalah. Betul tak Nur? Betul. Botol. Guys,
Kau sudah beli game. Because Nur, if we do حكم ما في مشكلة يعني بصراحة. Yes, masih muskil. Easy. Cukup Betul? Let's go. Let's go. Nur, you look slim already. Ada filter lah hikmah. Ooh. You look slim already. Kak, thank you kak. Apa tau? Sudah cakap, hari ni sudah 4 hari serius. Jadi ambak hari. Kak Miss, thank you Kak Miss. Sabar ya, tunggu aku bagi titiyu Oh, je. lah tu. Ketua pula bila nak look slim muka. Akak diam Sabar kat je, kau tunggu aku bagi titiyu nanti. Acu nak bagi titiu. Terbalik main dah warisan tu. Let's go. Kau jangan cabar. Kau warna. Kau cabar Acu. Korang online banking pun Acu tak ada. Patutlah pun. Apa nak top up TikTok ni? Patutlah tak boleh. Janganlah baca termerah. Nantilah aku Dia nak online banking pun tak gerti. Satu game lagi. Tak ada. Kau pergi keluar sekarang. Aku dah nak off dari. Ya, sabarlah. Betul. Sekarang go. Suruh konten tu rakam. Jom semua. Nur. We win Nur. Yalah. Guys, screen record. Screen. Yolah, Screen aku tak record. tahu Screen record everything. Okay. Apa ni? Okay. Oh, lawa kan kedai Acu? Masya Allah. Ya. Romantik. Hello. Kak Intan tu dah kenapa bersilat? Keluar. هذا المكان حلو كتير. Let's go. Thank you Kak Nanat, thank you. Yalla buat hukum. Allah hukum. Punishment. Hukum. Okay, go. Jerit situ. Satu media warisan nak dengar. Akak Jerung, Mudeng, we love you. Akak Jerong, Akak Mudang, we love you. Okay, dah. Sekurang-kurangnya kursi kita tak tercabut tadi ya. Alhamdulillah. Okay. Kau sekarang tengok cerita Netflix. Cerita tu The East Palace. Best kat cerita tu. Dia macam cerita-cerita hantu. Tapi cerita Korea zaman dulu, orang tu dia macam dia boleh pergi ke alam yang lagi satu. Best kat cerita tu. Betul. Kamu tak ambil lagi tengok. Akak jangan spoil. Kalau akak spoil, esok akak cirit. Kak, saya sayang kak semua. Terima kasih semua adik-adik ke Malaysia. Thank you so much. Adik pergi tidur, adik esok sekolah. Noniverse, thank you so much. Sudi masuk malam ni. Kak Mudeng Holding, thank you so much. Thank you so much semua yang join pada malam ni. Semoga semuanya berada dalam lindungan rahmat Allah SWT. Ikmah undur diri dulu. Bye-bye kak.